Ancaman Amerika Syarikat untuk mengambil alih Greenland secara paksa mencetus kebimbangan serius terhadap masa depan NATO dan keselamatan Eropah. Denmark memberi amaran tindakan ketenteraan terhadap wilayah otonominya itu boleh meruntuhkan kerjasama keselamatan transatlantik yang dibina sejak Perang Dunia Kedua. Greenland yang berada di bawah kedaulatan Denmark dan merupakan sebahagian daripada blok NATO dianggap strategik dari segi ketenteraan dan geopolitik. Sebarang serangan terhadap wilayah berkenaan dilihat sebagai serangan terhadap negara anggota NATO sendiri, sekaligus berpotensi mencetus krisis dalaman terbesar dalam pakatan itu. Perdana Menteri Greenland menegaskan isu masa depan wilayah tersebut hanya boleh dibincangkan melalui saluran sah dan undang-undang antarabangsa, sambil menolak sebarang tekanan atau tuntutan unilateral oleh Amerika Syarikat. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.